Hai semua, Assalamualaikum. Welcome to the channel The Wanisha Family. Hari ni 15 Oktober adalah hari jadi saya. Dan hari ni saya tak nak shopping, saya tak nak beli hadiah apa-apa untuk saya, tapi saya nak buat something yang different. Kepada korang yang baru, jangan lupa like, share, subscribe dan turn on notification. So hari ni 24 jam, jom kita tengok apa yang kita buat sepanjang hari. Jom. Okay, so sekarang ni kita on the way nak pergi beli makanan sikit. Untuk siapa? Sekejap lagi korang akan tahu. Okay, so sekarang ni kita dah on the way dah. Ke mana? Nak buat apa semua kejap lagi korang akan tahu. Okay, so kita dah sampai. So kita akan pergi ke satu tempat ni. Jom. Okay, so kita dah sampai dah dekat sini. So kita sebenarnya nak bagi sedikit, nak share rezeki lah dekat anak-anak yatim. Okay, so sama-sama kita ada income lebih sikit, so kita berkongsi rezeki. Jom. Balik dari 9.50 yang baru lepas percubaan sekarang jual punya waris yang mesti ada yang kerja mak ayah orang lain dan tak ada siapa yang jaga, jadi waris itu jaga waris itu macam mana ni dalam archie saudara-saudara yang menerima Orang kan minggu depan. Minggu depan. Minggu depan. Sebab besok Alisha ada exam. tak ada. Sungguh ni Alisha ada ujian akhir tahun korang. Ada. So tolong esok doakan. senang je. Esok pasal Tolong doakan Alisha matematik paling senang kat dalam berjaya. matematik pandai. Kita tolong jalan dulu. Okay, hai semua. So tadi kita dah jalan-jalan dekat UI dan
Alisha pun dah belikan hadiah untuk Mami. So kita akan terima hadiah daripada Alisha. Alisha! So ni hadiah pertama. So rating dia berat sikit sebab ni tak cukup. Saya kena guna kertas A4 je. Okay, thank you Alisha. Kreatif tak ada rapper pun. Oh my god! Wow! Dah dulu. Okay, so kita buka Kotak Shopee je guys. Tak ada kotak. Buka dari atas ni. Okay. Buka dulu. Okay, so kita ada Pakai satu-satu. iPhone casing. Sekejap. iPhone 15 Pro. Sama. Ni phone. Ya. Okay, ni Mami punya iPhone 15 Pro Max, casing dah rosak. Ni Alisha punya. Sama. Meeting. Lepas tu kita ada buku. So Alisha tahu Mami suka menulis. Dia berikan buku. Today is the perfect day. Kita ada lagi. Ni pencil box. Buat geometri. Geometry Pen. pencil box. Kot. And kita ada getah rambut. Sebab getah rambut. Ni pun matching. Sebab getah rambut saya selalu hilang. So saya ambil mak saya. Lepas mak saya punya hilang pula. Okay, terima kasih Alisha. Sayang. Okay, sabar. Satu lagi. Kedua. Hadiah Hadiah kedua. Ni. Daripada mesin. Okay, daripada bag machine lah. Bag machine. Kita tengok apa kat dalam dia. Kita ada pillow. Pillow yang cute. Okay. So yang ni kita boleh guna untuk letak dalam kereta ni. Dalam kereta ni tak ada pillow. Lembu guys. Korang lembu. Lembu tengah makan. Lembu tengah makan. Sebab dia orang tadi cakap Mami. Okay, terima kasih Alisha. Okay, so itu saja video untuk saya punya birthday hari ini. Thank you semua. Dan Jangan lupa subscribe, like, share, comment dan turn on notification. kita jumpa di next video. Bye. Bye.